Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam dan selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta yang mengikuti webinar Matematik SPM pada malam ini yang dianjurkan oleh Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak PAGS dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Sarawak serta sebagai sokongan kepada inisiatif Sarawak Education Enhancement Program SEEP. Saya Cikgu Muhammad Farid selaku moderator anda pada malam ini amat berbesar hati dapat bersama-sama mengemudi sesi yang sangat bermanfaat ini khusus buat para calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan tidak lama lagi. Webinar malam ini membawa tajuk Linear Inequalities in Two Variable bagi subjek matematik untuk calon-calon SPM 2025 yang pastinya bakal memberikan pendedahan yang menyeluruh kepada peserta tentang strategi menjawab kertas matematik SPM dengan lebih yakin dan berkesan. Dengan penuh hormat, izinkan saya memperkenalkan panel hebat kita pada malam ini iaitu Cikgu Ngu Zui Lee, iaitu Guru Cemerlang Matematik Sekolah Menengah Kebangsaan Semop. Beliau merupakan seorang guru yang berpengalaman luas dalam bidang matematik dan telah membimbing ramai pelajar ke arah kecemerlangan. Malam ini beliau akan mengupas teknik-teknik menjawab soalan SPM khususnya dalam topik linear inequalities in two variable beserta strategi dan pola soalan terkini. Justru saya mengajak semua peserta untuk bersedia dengan buku nota, beri tumpuan yang sepenuhnya dan manfaatkan peluang bertanya di ruangan komen atau Q&A sekiranya ada sebarang persoalan sepanjang sesi berlangsung. Tanpa melengahkan masa, marilah kita menjemput Cikgu Ngu Zui Lee untuk menyampaikan sesi beliau. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih kepada moderator malam ni, Cikgu Farid. Dan selamat malam kepada adik-adik yang bersama dengan Cikgu malam ini. Okey, pertama sekali Cikgu nak ucapkan syabaslah kepada adik-adik kerana anda sudi join webinar pada malam ni. Maknanya, adik ni sedang dalam usaha untuk menghadapi SPM yang akan datang. Okey, jadi bagi saya sikit masa untuk share screen duluan. Okey, jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak yang berusaha untuk menganjurkan webinar kecemerlangan SPM. Dan malam ini kita sudah sampailah siri yang ke-11 khas untuk subjek matematik. Okey, dan kalau adik-adik sudah baca mesej yang adik terima dan adik baca dengan teliti, pastilah adik tahu malam ini fokus kita adalah pada topik Linear Inequalities in Two Variables. Topik ini adalah dari Form 4 Chapter 6 ataupun dalam bahasa Melayu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, pertama sekali cikgu nak tanya, ada yang di talian, siapa yang rasa dia sudah menguasai topik ini? Kalau ada rasa ada sudah menguasai, ada boleh bagi reaction. Apa-apa reaction? Nak raise hand ke? Nak bagi smiley ke? Adakah? Okay, jika tengok di sini ada 120 orang yang online sekarang. Ada tak sesiapa yang rasa dia sudah menguasai topik ini? Sudah yakin boleh jawab? Ramai yang respon belum Cikgu. Belum lagi. Belum hafal. Ada yang cakap bolehlah. Dah tapi selalu lupa. Okey. Okay. Ramai yang belum. Baguslah, betul lah cikgu, pilihan cikgu. Okay, sebab dalam kalangan murid cikgu sama juga. Sama juga, you are not alone. Kebanyakan murid tidak suka bab ini ataupun mereka tak yakin dengan bab ini. Okay, so malam ini cikgu akan fokus kepada topik inilah
Okay, jadi pertama sekali, cikgu terang sikit apa yang kita akan belajar dalam topik ini. Okay, kalau kita lihat pada topik kita, ketaksamaan. Maksudnya tidak sama. Kalau tidak sama, maksudnya mungkin lebih daripada atau kurang daripada. Okay, ketaksamaan. Dan linear. Linear maksudnya setiap pun boleh ubah, kuasa yang tertinggi adalah 1. Jadi dalam bab ini, kita tidak akan nampak S kuasa 2, S kuasa 3 ataupun apa-apa kuasa yang lebih daripada 1. Okay, topik ini kita hanya akan tengok S kuasa 1 sahaja. Itu maksudnya linear. Dalam 2 pun boleh ubah. Maksudnya kita ada 2 pun boleh ubah. Sama ada X dengan Y, ataupun A dengan B, ataupun P dengan Q. Mana-mana 2 pun boleh ubah. Okay, kenapa cikgu pilih topik ini? Sebab berdasarkan SPM 2021 hingga 2024, kertas 2, setiap tahun topik ini akan diuji. Contohnya, mula dari 2021, topik ini diuji dalam bahagian B dan markahnya adalah sangat-sangat tinggi, 10 markah. Bayangkan kalau adik-adik boleh jawab soalan ini, maka 10 markah sudah dalam tangan adik-adik. Dan kita anjak ke tahun 2022, topik ini diuji juga dalam bahagian B, 9 markah. 2023, bahagian A, markahnya kurang sikit, 4 markah. Dan kembali ke 2024 tahun lepas, soalan ini diuji lagi dalam bahagian B dan markahnya adalah 9 markah. Sebab itulah cikgu pilih topik ini. Sebab tahun ini kemungkinan besar akan diuji lagi. Dan kemungkinan besar juga diuji dalam bahagian B. Saya percaya adik-adik sudah tahu format kan? Kalau bahagian B, markahnya dalam lingkungan 8 hingga 10 markah. So, kalau adik-adik boleh jawab bahagian B, memang tak ada masalah untuk lulus ataupun untuk skor A. Okay, so itulah sebabnya cikgu pilih topik ini. Okay, standard pembelajaran kita pada malam ini menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Berdasarkan analisis soalan 4 tahun yang lepas, semua soalannya adalah berkaitan dengan penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah. Jadi malam ini kita akan tengok beberapa soalan lah tentang masalah sistem ketaksamaan linear dalam 2 pun boleh ubah. Ataupun dalam English, solve problems involving systems of linear inequalities in 2 variables. Okay, jadi sebelum kita tengok soalan-soalan, kita ulang kaji dulu. Okay. Pertama sekali, tanda ketaksamaan, inequality signs. Okay, untuk tanda ketaksamaan, biasanya kita nampak 2 jenis. Okay, adakah adik-adik sudah boleh membezakan 2 tanda ini? Adakah tidak? Okay. Okay, saya mencelas kejap. Cikgu Farid, bolehkah saya baca? Boleh cikgu, teruskan cikgu. Kalau saya guna handphone, bolehkah saya baca message? Boleh. Dekat Q&A cikgu. Q&A. Ya. Alright. Okay. Ada yang cakap lupa, ada yang cakap belum, ada yang cakap boleh. Okay. Ada yang boleh, ada yang mungkin masih keliru kan? Okay, jadi cikgu ada satu cara untuk kamu ingat. Okay, kita tambah 1 garis di depan 2 tanda ini. Okay, bila kita tambah garis, maka ini jadilah huruf B. Kalau B maksudnya besar. Besar. Maksudnya nombor di sebelah kiri adalah lebih besar daripada nombor di sebelah kanan. Dan
Untuk tanda yang kedua, bila kita tambah satu garis di sini, yang jadi huruf K. K mewakili kecil. Okay, kecil. Maksudnya, nombor di sebelah kiri adalah lebih kecil daripada nombor di sebelah kanan. Harap adik-adik boleh membezakanlah dua tanda ini. Okay. Selain daripada dua tanda tadi, sebenarnya kita ada 4 tanda ketaksamaan. Okay, kita tengok satu persatu. Yang pertama, lebih daripada. Okay, lebih daripada. Katakan kita kata suatu nombor adalah lebih daripada 5. Maksudnya nombor itu kemungkinan 6, 7, 8 ataupun nombor-nombor yang lebih besar. Okey, tanda yang kedua. Lebih daripada atau sama dengan. Okey, dua tanda ini bezanya dekat sama dengan. Kalau kita nampak sama dengan, maksudnya 5 ini juga termasuk. Dimaksudkan juga. So, kalau suatu nombor lebih besar ataupun sama dengan 5, maksudnya kemungkinannya 5, 6, 7 ataupun nombor-nombor yang lagi besar. Okey, tanda yang ketiga, kurang daripada. Okey, kurang daripada. Kalau suatu nombor kurang daripada 5, kemungkinannya 4, 3, 2 dan seterusnya. Nombor-nombor yang negatif. Tanda yang keempat, kurang daripada atau sama dengan. Kalau kita nampak sama dengan, maksudnya 5 ini juga termasuk. So, kalau suatu nombor adalah kurang daripada atau sama dengan 5, maksudnya 5 ini juga termasuk. Okay, 5, 4 ataupun nombor yang lebih kecil. Okay, kita ada 4 jenis. Lebih daripada atau sama dengan, kurang daripada, dan kurang daripada atau sama dengan. Jadi dalam bab ini, kita akan sentiasa nampak 4 jenis tanda ini ketaksamaan. Okey, seterusnya. Setiap tanda ketaksamaan ini ada keywordnya sendiri. Contohnya, tanda yang pertama ni, lebih daripada. Ataupun kita boleh kata, lebih besar daripada. Dua-dua keyword ni membawa maksud yang sama. Okay, tanda yang kedua, lebih daripada atau sama dengan. Dalam kata lain, tidak kurang daripada. Okay, kalau tidak kurang daripada, mestilah ya lebih daripada kan? Tidak boleh kurang. Mestilah dia lebih. Lebih ataupun sama dengan. Keyword yang ketiga, sekurang-kurangnya. Okay, at least. Sekurang-kurangnya. Maksudnya tahap yang paling rendah sekali. Okay, tahap yang paling rendah sekali. Di sini. So, kita hanya boleh lebih. Okay, lebih. Dan keyword yang keempat, minimum. Minimum sama masuk juga dengan sekurang-kurangnya. Minimum adalah di tahap yang paling rendah. So, kita hanya boleh lebih sahaja. Lebih ataupun sama dengan. Okay, tanda yang ketiga, kurang daripada, less than. Okay, tanda ini, setakat ni cikgu belum jumpalah keyword yang lain. Biasanya memang guna kurang daripada. Dan tanda yang keempat, kurang daripada atau sama dengan. Atau mungkin kita ada keyword yang lain. Tidak lebih daripada. Maksudnya tidak boleh lebih. Kalau tidak boleh lebih, mestilahnya kurang daripada. Okay, kurang daripada atau sama dengan. Dan keyword yang ketiga, selebih-lebihnya. At most. Selebih-lebihnya maksudnya tahap yang paling tinggi di situ. So, kita hanya boleh kurang sahaja. Okay, kurang sahaja. Keyword yang keempat, maximum. Okay, dua per keyword ini membawa maksud yang sama. Maximum itu sudah sampai tahap yang paling tinggi. So, kita hanya boleh kurang sahaja. Okay, keyword ini adalah sangat-sangat penting. Pastikan adik-adik fahamlah setiap keyword ni mewakili tanda apa. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan tentang keyword-keyword ini?
Nampaknya tak ada soalan. Okey, bagus. Jadi Tak kita ada, cikgu. okey, thank you. Okey, seterusnya kita ulang kaji tentang garis lurus. Okey, kenapa cikgu nak ulang kaji tentang garis lurus, straight lines? Sebab topik ini berkaitan dengan linear. Linear maksudnya garis lurus. Okey, topik ini kalau adik-adik nak ulang kaji, adik-adik boleh tengok balik tingkatan 3, topik yang ke-9. Okay, topik ini juga sangat pentinglah. Tiap-tiap tahun akan diuji dalam SPM. So, adik-adik boleh ambil masa untuk ulang kaji balik. Tapi malam ini, cikgu tidak ulang kaji secara mendalam lah. Cikgu ulang kaji secara ringkas sahaja. Okay, pertama sekali, kita kenal dulu Satah Carters, Cartesian Plane. Okay, inilah Satah Carters. Dalam Satah Carters, kita ada satu asalan, origin. Okay, asalan, origin. Maksudnya ini adalah tempat permulaan kita. Okay, tempat permulaan kita. Sifar. Dan kita ada satu paksi X. Okay, paksi X, X-axis. Paksi X, kita ada bahagian kiri dan bahagian kanan. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Dan kita juga ada paksi Y, Y-axis. Okay, untuk Y-axis, semakin ke atas, nilainya semakin besar. Kalau kita semakin menurun ke bawah, nilainya semakin kecil. Okay, untuk garis lurus, cikgu bahagikannya kepada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah garis menegak, vertical line. Okay, vertical line. Okay, untuk setiap garis lurus, ada namanya sendiri. Macam kita setiap orang. Setiap orang dalam online sini, kalau kita tengok attendees, setiap orang ada nama-nama yang berbeza kan? Sama juga dengan garis lurus. Setiap garis ada namanya sendiri yang unik. Okay, untuk garis menegak, kita boleh lihat di sini. Garis menegak melalui paksi X. Okay, melalui paksi X. Contohnya garis yang cikgu letak di sini. Garis ini melalui paksi X dekat 3. Maka namanya adalah X sama dengan 3. Inilah nama dia. Okay, untuk garis ini pula. Garis ini melalui paksi X dekat negatif 5. Jadi namanya adalah X sama dengan negatif 5. Okay, untuk paksi Y, selain daripada nama paksi Y, sebenarnya ia ada satu lagi nama. Ada cuba teka. Apa nama lain bagi paksi Y? Okay, garis mencancang, betul juga. Y-axis, betul juga. Melintang. Melintang dengan menegak sama ke tidak? Tidak sama. Okey, cikgu sudah jumpa jawapan yang betul yang cikgu nak ini. X sama dengan sifar, betul. Okey. Garis ini biasanya kita panggil sebagai paksi Y ataupun Y-axis kan? Sebenarnya dia ada satu lagi nama. X sama dengan sifar. Sebab paksi Y ini melalui paksi S juga kan? Dekat mana? Dekat sifar. So, namanya S sama dengan sifar. Okey. Okey, cikgu nampak ada satu soalan. Kalau soalan minta plot koordinat, perlu guna titik cross atau titik bulat. Okey, dua-dua boleh diterima. Boleh guna cross. Okey, boleh guna cross macam ini. Ataupun kita guna titik bulat. Dua-dua boleh. Yang penting kedudukannya adalah tepat. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Ini ialah garis jenis yang pertama, garis menegak. Garis yang kedua. Okey. Untuk garis menegak,
nama untuk semua garis menegak, S sama dengan nombor yang dia lalu. Okay, S sama dengan nombor yang dia lalu. Okay, garis yang kedua. Garis melintang, horizontal line. Okay, garis melintang terbalik dengan garis menegak tadi. Kalau melintang, maksudnya horizontal. Okay, horizontal. Okay, untuk garis melintang, kita tengok di sini. Garis melintang melalui paksi Y. Okay, melalui paksi Y. Dekat 4. Maka namanya adalah Y sama dengan 4. Okay, Y sama dengan 4. Dan untuk garis melintang ini pula, melalui paksi Y dekat negatif 1. Jadi namanya adalah Y sama dengan negatif 1. Okey, soalan cikgu. Apakah nama lain bagi paksi S ini? Pandai. Sudah tahu ni. Y sama dengan sifar. Okey, Y sama dengan sifar. Okey. Jadi untuk semua garis melintang, secara kesimpulannya, namanya adalah Y sama dengan nombor yang dia lalu. Okay, Y sama dengan nombor yang dia lalu. Okay, garis yang ketiga, garis condong, slanting line. Okay, garis condong. Okay, untuk garis condong, kita ada banyak contoh. Ini garis condong. Garis condong, lalu paksi X, dan juga lalu paksi Y. Kalau dua-dua paksi lalu, macam mana kita nak beri nama? Nak tengok paksi S ke nak tengok paksi Y? Y sama dengan S. Betul ke garis ni Y sama dengan S? Tengok dua, betul. Cikgu ada nampak. Y sama dengan MS tambah C, betul. Betul. Look at both. Alright. Okay. Kalau garis condong, dua-dua paksi lalu kan? So, dua-dua paksi kita kena tengok. Dan kita akan guna rumus. Okay. Okay, kita tengok lagi contoh. Okay, ini garis condong juga. Ini pun garis condong. Okay, untuk garis condong, kalau kita nak beri nama, kita ada satu rumus. Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MS tambah C. Tapi cikgu tak ajar di sini ya. Adik-adik boleh ulang kaji sendiri. Okay, M ini bermaksud kecerunan. Okay, kecerunan. Katakan M ini positif. Maka garis condong ini menaik ke atas. Okay, menaik ke atas. Dan sebaliknya, kalau nilai M ini negatif, maka garis lurus ini menurun ke bawah. Okay, ini secara umumnya lah. Okay, antara banyak-banyak garis condong, ada dua garis yang adik-adik wajib tahu. Okay, garis ini. Apa nama garis ini? Dash line? Apa maksud dash line? Dash line maksudnya putus-putus kan? Adakah garis ni putus-putus? Okay, cikgu nampak banyak jawapan yang betul. Y sama dengan S. Okay, garis condong ini namanya Y sama dengan S. Okay, kenapa? Cuba adik-adik bayangkan. Kalau kita berjalan dekat garis ini, kita anggap ini adalah satu jalan. Kita jalan sampai sini. Bila sampai sini, X-nya 2. Y-nya juga 2. S, Y sama. Kalau kita teruskan perjalanan sampai ke sini, X-nya 5, Y-nya juga 5. Sebab itulah garis ini namanya Y sama dengan X. Okay, Y sama dengan X.
sebab dia melalui garis origin. Okey, tak semesti. Garis condong tak semesti semua garis yang melalui origin ialah Y sama dengan S. Contoh. Contoh kalau cikgu lukis macam ini. Okay. Cepat. Okay, katakan cikgu lukis macam ini. Okay. Garis ini juga melalui origin kan asalan. Adakah namanya juga Y sama dengan X? Samakah? Tidak kan? Okay, kenapa garis ini kita panggil sebagai Y sama dengan X? Sebab kalau kita berhenti di mana-mana point, katakan di sini, X-nya negatif 5, Y-nya negatif 5. Sentiasa sama. X dengan Y sentiasa sama. Sebab itulah namanya Y sama dengan X. Okey. Kalau X sama dengan Y, macam mana bentuknya? Sama sahaja. Okey. Kalau X sama dengan Y. Sama saja. Okey. Dua nama ini sama sahaja. Okey. Okay, so ini adalah salah satu garis condong yang adik-adik wajib tahulah. Okay. Dan juga garis condong ini. Apa namanya? Muhammad Taufik Akmal. Kalau negatif. Kalau negatif. Cuba tengok garis condong ini. Apa namanya? Y sama dengan negatif S. Betul. Kenapa negatif? Sebab garis ini menurun. Okay, menurun. Menurun maksudnya nilai M-nya kecerunan negatif. Okay, ataupun kita boleh tengok di sini. Katakan kita jalan sepanjang garis ini. Bila di sini, katakan kita sampai di sini. X-nya negatif 3. Y-nya 3. X negatif 3, Y 3. Satu positif, satu negatif kan? Sebab itulah kita ada negatif. Okay, ataupun S sama dengan negatif Y, betul. Okay, boleh juga. Ataupun X sama dengan negatif Y. Tetapi, okay, biasanya untuk garis lurus, Y adalah subjek kita. Okay, maksudnya main character kita. So, Y di depan. Okay, kita sentiasa letak Y di depan. Y sama dengan X ataupun Y sama dengan negatif X. Negatif Y sama dengan X. Yang sebelah tu tak negatif, Y sama dengan X. Gambar raja yang pertama kah? Negatif Y sama dengan X. Apakah ini masuk adik? Okay, kalau kita kata negatif Y sama dengan X. Okay, kita ambil contoh. Okay, katakan di sini. Okay, di sini. X-nya adalah 2. Y-nya adalah 2. Kalau kita substitute, ganti masuk. Okay, ganti masuk. S ialah 2. Okay, katakan S ialah 2. Negatif Y sama dengan 2. Pindahkan negatif, so Y sama negatif 2. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Bila kita ganti S sama dengan 2, masuk dalam persamaan ini. Y-nya jadi negatif 2. Sedangkan graf kita ialah 2. Y-nya ialah 2. Okay, boleh faham?
Okay, jelas ha? Okay. Jadi kita ada 3 jenis garis lurus ha. Garis menegak, okay, garis menegak, garis melintang dan garis condong. Okay, 3 jenis garis. Okay. Seterusnya, kita ulang kaji rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear. Satu sahaja, kita tengok satu dulu. Okay, untuk garis menegak. Okay, apa nama garis ni? Mana kita beri nama untuk garis menegak? Vertical line. S sama dengan negatif 2. Betul. Negatif sebelah kiri. Sebelah kiri negatif. S sama dengan negatif 2. Okey. Garis ini kita anggap dia sebagai satu sempadan. Okey, sempadan. Sempadan ini membahagikan sata kertas kepada rantau kiri dan rantau kanan. Okey, kalau kita jalan dekat garis purple ini, ianya bermaksud sama dengan negatif 2 kan? Katakan kita berjalan di sebelah rantau kiri. Maka ianya mewakili X kurang daripada atau sama dengan negatif 2. Kiri, semakin ke kiri, semakin kecil. Sebab itulah kurang daripada. Dan kalau kita berjalan di sebelah rantau kanan, okay, berjalan di sebelah rantau kanan semakin besar, maka yang mewakili X lebih daripada atau sama dengan negatif 2. Okay, kalau cun-cun pada garis, sama dengan. Kalau di kiri, kurang daripada atau sama dengan. Kalau di kanan, lebih daripada atau sama dengan. Okey, dalam gambar rajah yang kedua, apa nama garis putus-putus ini? Dash line. S sama dengan negatif 2. Ya, betul. Sama juga namanya. Okey, namanya sama. S sama dengan negatif 2. Cumanya dash. Cumanya dash line, berputus-putus. Okey. Garis ini juga membahagikan sata kita kepada rantau kiri dan rantau kanan. Kalau kita berjalan di sebelah kiri, maksudnya X kurang daripada negatif 2. Okey, coba adik-adik perhatikan. Apa beza antara gambar rajah yang pertama dengan kedua ini? Garisnya tidak sama. Inequality signs don't have the equal to. Betul. Okey, kalau garis putus-putus, kita nampak berlubang kan? Berlubang. Kalau berlubang, maksudnya negatif 2 ini tidak termasuk. Okay, negatif 2 tidak termasuk, dikecualikan. Sebab itulah kita tidak ada sama dengan di sini. Okay, kita tidak ada sama dengan di sini. Okay, jadi untuk rantau kanan, ianya mewakili S lebih daripada negatif 2. Okay, tidak ada sama dengan. Okay, tidak ada. So, itu beza dia. Okay, kalau ada sama dengan, maksudnya garis padu. Kalau tak ada sama dengan, maksudnya garis putus-putus. Okey, dash line adalah untuk membezakan sama dengan. Okey, garis yang kedua, garis melintang, horizontal line. Okey, apa nama garis ini? Sama dengan 1. Cikgu nampak ada yang tulis X sama dengan 1. Tengok betul-betul. Garis ini lalu pak siapa?
Okay, lalu paksi Y. Okay, lalu paksi Y. Jadi namanya Y. Okay, Y sama dengan 1. Okay. Okay, garis ini membahagikan sata kertas kepada rantau atas dan rantau bawah. Jadi kalau kita berjalan-jalan di rantau atas, yang mewakili Y lebih daripada atau sama dengan 1. Okay, atas, semakin ke atas, nilainya semakin besar. Sebab itulah lebih daripada. Dan untuk rantau bawah, semakin ke bawah, nilainya semakin kecil. Jadi yang mewakili Y kurang daripada atau sama dengan 1. Okay, dalam gambaran yang kedua, garisnya masih lagi namanya sama. Y sama dengan 1. Cumanya dash line, berputus-putus. Okay, kita ada rantau atas, rantau bawah juga. So, kalau kita di rantau atas, yang mewakili Y lebih daripada 1. Kalau di bawah, Y kurang daripada 1. Okay, terima kasih kepada Cikgu Yap. Okay, garis yang ketiga, garis condong. Okay, Cikgu ambil satu contoh garis sahaja. Okay. Apa nama garis ini? Sama dengan Y ataupun Y sama dengan S. Y sama dengan S. Okay, seelok-eloknya kita letak Y di depan. Y ialah main character kita, watak utama kita. So, dia di depan. Okay, Y sama dengan S. Okay, garis ini membahagikan sata kita kepada rantau atas dan rantau bawah. So, kalau kita berjalan di rantau atas, yang mewakili Y lebih daripada atau sama dengan S. Dan kalau kita berjalan di rantau bawah, yang mewakili Y kurang daripada atau sama dengan S. Okay, untuk garis ini sama juga Y sama dengan S. Rantau atas, rantau bawah. So, kalau kita berjalan di atas, yang mewakili Y lebih daripada S. Tidak ada sama dengan. Sebab dia berputus-putus. Rantau bawah, Y kurang daripada X. Okey, ada Joy Gong. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan ni ya. Okey, tadi kita lihat satu ketaksamaan linear sahaja. Sekarang kita tengok satu sistem. Okay, satu sistem. Maksudnya mungkin 2 ketaksamaan linear ataupun 3, 4 dan selebihnya. Okay, ini contohnya. Pada sata kertas di bawah, loretkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear Y tambah S tolak 7 lebih daripada atau sama dengan sifar, Y kurang daripada X dan X kurang daripada 7. Okay, pada sata kertas di bawah sini, kita nak loretkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan linear. Tetapi kalau kita tengok di sini, belum ada apa-apa garis kan kecuali paksi S dan paksi Y. Maksudnya kita sendiri yang kena lukis garis lurus dahulu. Okay, kita lukis garis lurus. Jadi kita mula daripada yang pertama. Y tambah X tolak 7 sama dengan sifar. Okay. Di sini kita nampak ada Y, ada X. Kalau dua-dua SY ada, maksudnya ianya adalah satu garis condong. Okay, garis condong. Tetapi untuk garis condong, di mana dia? Adakah dia di sini? Ke dia di sini? Ke dia menurun? Ada banyak kemungkinan kan? So, untuk melukis garis condong, kita perlu ada 2 titik. Kita perlu ada 2 titik untuk membantu kita tahu di mana garis itu.
Jadi untuk dapatkan 2 titik, kita boleh bina satu jadual XY. Jadual XY maksud kita nak cari koordinat lah. Kita nak cari titik. Dan biasanya cikgu galakkan kamu guna X sifar, Y sifar. Okay, ini yang cikgu galakkan lah. Okay, X sifar, Y sifar. So, kalau S ialah sifar, kita gantikan S ini dengan sifar. Kita akan dapat Y sama dengan 7. Okay, Y sama dengan 7. Okay, untuk bahagian ini, mungkin ada yang sudah belajar. Bagi yang belum belajar, cikgu tunjukkan macam mana kita guna kalkulator untuk dapatkan jawapan dengan cepat. Okay, tadi kita sudah ganti S dengan sifar kan? So, kita boleh guna kalkulator untuk kira nilai Y. Okay. Kita masukkan persamaan linear ini ke dalam kalkulator kita. Okay, first kita tekan alpha. Okay, lepas tu kita cari huruf Y yang berwarna pink. Okay, Y yang berwarna pink. Tambah sifar. Tolak 7. Lepas tu tekan alpha lagi. Cari tanda sama dengan yang warna pink. Sifar. Okay, lepas kita key in, kita tekan shift, solve. Maka kita dapatlah Y sama dengan 7. So, ini adalah cara pantas untuk membantu adik-adik cari nilai lah. Okay. Cikgu tak wajibkan adik-adik guna kalkulator. Ini hanya satu tips sahaja. Okay. Okay, cikgu tunjuk sekali lagi. Okay, mula dari awal, kita tengok di sini. Okay, tadi kita pilih S sifar kan? So, kita gantikan S ini dengan sifar. Y tambah sifar tolak 7 sama dengan sifar. Kita key in persamaan ini ke dalam kalkulator kita. Pertama sekali, kita tekan alpha. Okay, tekan alpha. Lepas tu, kita cari huruf Y yang berwarna pink. Okay, lepas tu tekan. Tambah sifar. Tolak 7. Tekan lagi alpha. Cari sama dengan yang berwarna pink ini. Tekan sifar. Okay, lepas key in, kita tekan shift, solve, sama dengan. Okay, cuba sekali lagi. So, kita dapatlah Y sama dengan 7. Okay, Y sama dengan 7. Dapat dah? Ke ada yang guna kalkulator macam ini? Okay, yang cikgu tunjuk tadi. Ini dia. Mungkin ada yang guna model macam ini. Okay, cikgu tunjukkan juga. Okay, caranya sama, lebih kurang sama lah. Okay, pertama sekali kita tekan alpha. Okay, lepas tu cari nilai Y. Tambah sifar. Tolak 7. Tekan lagi alpha. Okay, cari sama dengan yang berwarna pink di sini. Okay, cepat. Alpha. Y. Tambah sifar, tolak 7, alpha sama dengan sifar. Okay, lepas kita key in, kita tekan shift, solve. Sekali lagi, shift, solve. So, kita akan dapat Y sama dengan 7. Boleh dapat jawapan? Kalau model ini, tekan 2 kali. Shift, solve, shift, solve. Jadi, Y-nya adalah 7. So, kita boleh isi lah. Okay, boleh isi dalam jadual. Ya. Okay, cikgu teruskan.
Okay, lepas kita cari nilai Y, maka kita dapatlah titik yang pertama, sifar 7. Okay, sifar 7 di sini. So, kita boleh plot dulu, sifar 7. Okay, kalau kita hanya ada satu titik sahaja. Okay, satu titik sahaja. Macam mana kita nak tahu garis itu di mana? Nak naik ke? Nak turun ke? Kalau turun, turun bagaimana? Pergi sini ke? Pergi sini ke? Tak tahu kan? So, kita perlu ada satu lagi titik. Sebab itulah cikgu pilih sifar-sifar tadi. Okay, untuk titik yang kedua, Y sama dengan sifar. So, kita ganti Y dengan sifar. Okay, ganti Y dengan sifar. Okay, lepas tu kita boleh guna kalkulator. Cara yang sama, shift solve, dapatkan nilai S ini. Okay, cikgu bagi 30 saat. Cuba tekan. Okay, ramai yang sudah dapat jawapan. So, S sama dengan 7. Okay, S sama dengan 7. Maka kita dapatlah titik yang kedua. 7 sifar. Okay, 7 sifar. Di sini dia. Bila ada dua titik, barulah kita nampak di mana garis itu. Okay, gabungkan dua garis ini. Dua titik ini. Okay, gabungkan dua titik jadi satu garis lurus. Tetapi sebelum itu, kita kena tengok tandanya. Okay, tandanya ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, maksudnya garis padu. Okay, garis padu. Jadi selesailah garis yang pertama. Dan kita sambung lagi garis yang kedua. Y sama dengan X. Okay, Y sama dengan X. Tadi kita sudah bincang tentang ini kan. So kalau adik-adik ingat, kamu boleh terus lukis. Okay, boleh terus lukis. Tetapi katakan masa ujian, adik-adik nervous. Terlupa pula macam mana garis ni. Tidak apa. Kita buat jadual. Okay, X, Y. Okay, sama juga cikgu pilih X sifar, Y sifar. Okay, apabila S sama dengan sifar, okay, kita ganti S ini dengan sifar, kita akan dapat Y sama dengan sifar juga. So, inilah titik yang pertama, sifar, sifar. Okay, sifar, sifar. Dan kalau Y ialah sifar, okay, kita ganti Y dengan sifar, S-nya sifar juga. Dari sini kita boleh nampak dua-dua titik sama. Dua titik sama, maksudnya kita hanya ada satu titik di sini. Satu titik tak cukup untuk kita lukis garis lurus. Jadi, cikgu padamkan titik yang kedua ini. Okay, cikgu pilih lagi. Okay, cikgu pilih nombor lain. Okay, untuk S, kita tengok pada paksi S, kita ada 2, 4, 6, 8. Pilihlah mana-mana nombor yang kita suka. Contoh cikgu suka 8. Ya, so, cikgu gantikan S ini dengan 8. Bila ganti dengan 8, Y sama dengan 8. Inilah titik yang kedua. 8, 8. Okay, so kita boleh gabunglah. Okay, boleh gabung. Okay, kenapa mesti sifar? Okay, tak ada mesti. Okay, bukan wajib. Bukan wajib. Kamu boleh pilih apa-apa nombor yang kamu suka. Ini hanya cadangan cikgu sahaja. Okay. Okay, lepas tu kita tengok balik. Tandanya tidak ada sama dengan, maksudnya garis ini adalah garis putus-putus. Dash line. Okay. Okay, seterusnya. Garis yang ketiga. S sama dengan 7. S sama dengan 7. Maksudnya garis ini lalu paksi S. Kalau lalu paksi S, mestilahnya garis menegak. Garis menegak dekat 7 sini. Okay, dekat 7 sini. Dan kita tengok balik. Tandanya tidak ada sama dengan. So, ianya adalah garis putus-putus. Okay. Okay, betul cikgu Yap. Kenapa kita pilih 8 tadi? Okay, tengok balik. Kenapa cikgu pilih 8? Sebab ini paling jauh. Seboleh-bolehnya, bila kita pilih nilai ini,
kita pilih nilai yang jauh. Okay, nilai yang jauh supaya garisnya lebih tepat. Okay, lebih tepat. Kotak yang kiri. Yang mana? Slide ini kah? Dek Amirul Hakimi. Kotak yang kiri. Mana kotak yang kiri? Ini kah? Okey, kenapa cikgu kotakkannya? Sebab ini mewakili satu garis luruskan. Sekarang cikgu nak lukis garis ini. Sebab itulah cikgu kotakkan. Ya. Okey, lepas tiga garis ini kita sudah lukis, maka sekarang kita tengok di mana rantaunya. Okey, di mana rantaunya. Okey, untuk garis yang pertama warna purple, lebih daripada atau sama dengan. Okey, lebih. Kalau lebih maksudnya rantau atas. Okey, rantau atas. Maka cikgu tutupkan rantau bawah. Okey, cikgu tutup rantau bawah. Okey, cikgu tahu ramai yang guna cara anak panah kan? Ada tak adik-adik belajar guna anak panah? Ada kan? Okey, kalau adik-adik rasa guna anak panah lebih senang, boleh sahaja. Okey, tak ada paksaan. Bagi cikgu lebih suka tutup lah supaya lebih senang nampak. Okey, sekarang kita nak lebih. Maksudnya kita nak rantau atas. Jadi cikgu tutup yang bawah. Okey, yang kedua pula, garis warna hijau ini kurang. Kurang. Kalau kurang, maksudnya kita nak yang rantau bawah. So, cikgu tutup yang atas. Dan yang ketiga pula, kurang juga. Okey, kurang maksudnya rantau kiri. Rantau kiri. Jadi cikgu tutup yang sebelah kanan. Okey, lepas kita tutup rantau yang kita tak nak itu, barulah kita nampak di mana rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So, kita boleh melorekkan. Okey, ya? Ada apa-apa soalan sekarang ini? Okay, nampaknya tak ada. Okay, so sekarang kita akan tengok soalan clone SPM. Soalan yang pertama. Okay. Masa sudah hampir pukul 9. Cikgu mungkin akan cepat sikit lah. Okay. Kalau tak sempat, ada boleh tengok balik video nantilah. Okay, soalan yang pertama. Cikgu Ahmad memilih S orang murid lelaki dan Y orang murid perempuan untuk menyertai satu pertandingan matematik. Jumlah bilangan murid yang dipilih tidak lebih daripada 24 orang dan bilangan murid perempuan melebihi bilangan murid lelaki sekurang-kurangnya 4 orang. Soalan A. Tulis dua ketaksamaan linear selain daripada X lebih daripada atau sama dengan sifar dan Y lebih daripada atau sama dengan sifar yang mewakili situasi itu. Okey, berapa markah? Biasanya 8 hingga 10 markah. Bahagian B. Okey. Okey, soalan A, kita nak tulis dua ketaksamaan linear selain daripada dua ini. Dua ini S lebih daripada atau sama dengan sifar. Ini adalah paksi Y. Dan Y lebih daripada atau sama dengan sifar adalah paksi X. Okay, selain daripada dua paksi ini, kita nak tulis dua lagi ketaksamaan linear. Jadi daripada soalan tadi, kita cari keywordnya. Okay, X mewakili bilangan murid lelaki. Y mewakili bilangan murid perempuan. Jadi daripada ayat ini, jumlah bilangan murid. Jumlah maksudnya gabungkan lelaki dengan perempuan sekali. Tambah. So, X tambah Y.
Okay, jumlah maksudnya X tambah Y. Tidak lebih. Tidak boleh maksudnya kurang daripada atau sama dengan 24. Jadi kita dapatlah kesamaan linear yang pertama. S tambah Y kurang daripada atau sama dengan 24. Okay, ayat yang kedua. Bilangan murid perempuan. Perempuan ialah Y melebihi. Lebih. Bilangan murid lelaki sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Maksudnya lebih daripada. Okay, cepat. Cikgu pandang dulu. Okay, melebihi bilangan murid lelaki. Lelaki ialah X. Okay, bila kita buat perbandingan, mestilah kita tolak kan? Baru kita tahu lebih ataupun kurang. So, kalau kita nampak perkataan melebihi, maksudnya tolak. Y tolak X sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya 4. Jadi kita dapatlah kesamaan linear yang kedua. Y tolak X lebih daripada atau sama dengan 4. Okay, ini untuk soalan A. Dan soalan B, lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem kesamaan linear di atas. Okay, sekarang kita nak lukis. Tadi kita ada 2 kesamaan linear, maksudnya kita akan ada 2 garis lurus. Okay, 2 garis lurus. Okay, untuk yang pertama, S tambah Y sama dengan 24. Okay, ada S, ada Y. So, maksudnya garis ini garis condong. Kalau garis condong, kita perlu ada 2 titik. So, kita bina jadual SY. Okay, di sini cikgu pilih sifar-sifar lah. Okay, X sifar, Y sifar. Adik-adik sudah print kan lembaran kerja yang cikgu sediakan? Belum lagi. Okay, lepas ni boleh print out lah supaya adik-adik boleh buat nota dan boleh cuba jawab. Okay. Jadi dari sini kita dapat 2 titik. Okay, mana nak ambil lembaran? Okay, lepas habis nanti cikgu share lah. Okay. Cikgu teruskan dulu lah. Okay. Ada-ada boleh buat. Cikgu nanti cikgu boleh share dekat saya jugalah. Nanti saya share dekat grup Telegram. Ada juga di sana. Okay, boleh. Okay. Alright, thank you. Okay, cikgu proceed dulu lah. Ada boleh buat sikit-sikit nota dulu lah. Okay, lepas habis nanti kita boleh print out. Okay, so untuk garis yang pertama, kita dapat 2 titik ini. Sifar 24 dan 24 sifar. Jadi kita lukis pada kertas graf. Okay, kertas graf. Dan untuk soalan ini, bila kita baca soalan, ianya tidak mention tentang skala yang perlu diguna. Okay, dia tidak bagi tahu apa skala yang sesuai, apa skala yang perlu diguna. Maka kita boleh tentukan sendiri. Okay, daripada jadual, cikgu nampak X paling besar ialah 24, Y paling besar ialah 24. Jadi, cikgu guna skala 4. Okay, skala 4. Supaya cukup muat dalam kertas graf kita. Kalau cikgu guna 2, contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tak cukup kan? Sebab itulah cikgu guna skala 4. Tetapi, biasanya dalam ujian ada skala yang diberi. Okay, ada skala yang diberi. Jangan risau. Okay, so untuk 2 paksi, cikgu guna skala 4. Dan jangan lupa labelkan paksi X. X mewakili murid lelaki. Paksi Y mewakili murid perempuan. So, berdasarkan jadual yang kita buat tadi, kita plotkan titik yang pertama, sifar 24. Di sini dia. Dan titik yang kedua, 24 sifar. Lepas tu kita tengok tandanya. Tandanya ada sama dengan. So, garisnya adalah garis padu. Okay, garis padu. Okay, garis yang kedua pula,
Y tolak X sama dengan 4. Ada Y, ada X. So, mestilah garis condong. So, sama juga kita bina jadual dulu. Jadual XY. Okey, cikgu pilih sifar di sini. Okey, kenapa sekarang cikgu tak pilih Y sifar pula? Okey, katakan cikgu pilih Y sifar. Okey, Y sifar. Bila cikgu ganti Y ini dengan sifar, sifar tolak X sama dengan 4. Maka kita akan dapat S sama dengan negatif 4. Negatif 4. Tetapi graf kita tidak ada negatif. Okay, tidak ada negatif. Kenapa topik ini tak ada bahagian negatif pada dua-dua paksi? Sebab topik ini kebanyakannya adalah berkaitan dengan bilangan. Okay, bilangan. Contohnya bilangan murid, bilangan pen, bilangan kuih. Kalau bilangan, semuanya nombor bulat kan? Tak ada negatif. Okay, tak ada negatif. So, kalau ada yang negatif, kita tukar. Okay, kita tukar nombor lain. Jadi, cikgu pilihlah 12 di sini. Okay, cikgu pilih 12. So, dapatlah titik yang kedua. 12, 16. Okay, soalan di sini. Potong markah ke kalau pakai pen? Kalau adik yakin graf yang adik lukis itu tepat sekali, tak jadi masalah. Kalau guna pen, lukis dengan betul, tak ada masalah. Tetapi, bolehkah adik jamin adik boleh lukis semua dengan tepat? Tak semesti kan. Kita ni orang, bukan robot. Mungkin ada kesilapan yang kita akan buat nanti. Jadi, seboleh-bolehnya kita guna pensil supaya kita boleh padam. Okay, Okey, jadi berdasarkan jadual SY tadi, kita plotkan titik sifar 4 dan 12, 16. Okey, keutamaan ini ada sama dengan. Jadi, yang adalah garis padu. Okey, garis padu. Okay, lepas kita lukis dua garis, sekarang kita tengok di mana rantau yang kita nak lorek. Okay, untuk yang pertama, garis purple ini kurang daripada. Kurang maksudnya rantau bawah. So, cikgu tutup yang atas. Dan untuk keutamaan yang kedua, lebih daripada. Lebih maksudnya atas. Rantau atas. Jadi, cikgu tutup yang bawah. Okay, lepas tutup, kita nampaklah di sini rantau yang kita nak lorek. Okay. Dan kita tengok pula soalan C. Hitung bilangan minimum dan maksimum bagi murid perempuan jika Cikgu Ahmad memilih 8 orang murid lelaki. Okay, biasanya soalan C ini, lepas kita lukis graf, ada soalan yang kita kena jawab berdasarkan graf. Contohnya soalan ni lah. Okay. Kalau Cikgu Ahmad pilih 8 orang murid lelaki, berapakah bilangan minimum dan maksimum murid perempuan? Jadi kita tengok balik graf tadi. Murid lelaki 8 orang. Okay, 8 orang. Dari 8 sini, kita lukis satu garis sampai ke rantau berlorek tadi. Okay, kita lukis satu garis sampai ke rantau yang berlorek. Okay, first point yang kita sampai di sini, ini first point kan? Inilah minimum. Okay, minimum. So, bila kita sampai rantau di sini, kita lukis satu lagi garis ke paksi Y. Okay, ke paksi Y. Jadi, ini adalah bilangan minimum murid perempuan. Okay, perempuan. Minimum 12. Dan untuk cari maksimum pula, sama juga dari 8 di sini, kita lukis satu garis sampai ke penghujung rantau berlorek. Okay, sampai hujung sini. Hujung maksudnya maksimum. Okay, maksimum. Dan seterusnya kita sambung ke sebelah paksi Y. Jadi bilangan maksimum adalah 16 orang.
Okay, so kita sudah jawablah soalan C. Okay, Otek. Untuk soalan ni ada apa-apa persoalan? Kalau graf salah, soalan C confirm salah. Betul. Sebab soalannya berkaitan. Okay, tak ada soalan. So, kita tengok pula soalan yang kedua. Tuan Dania merancang untuk menempah beberapa buah bilik di sebuah hotel untuk program kecemerlangan murid. Terdapat X buah bilik kecil dan Y buah bilik besar di hotel itu. Diberi bahawa setiap bilik kecil dapat memuatkan 40 orang murid dengan bayaran tempahan RM140, manakala setiap bilik besar dapat memuatkan 80 orang murid dengan bayaran tempahan RM200. Bilangan maksimum bilik kecil yang boleh ditempah ialah 7. Peruntukan yang disediakan untuk bayaran tempahan bilik adalah sebanyak 2,800 dan bengkel itu melibatkan sekurang-kurangnya 280 orang murid. Soalan A. Tulis 3 ketaksamaan linear selain daripada paksi Y, paksi X. Okay, so kita cari keywordnya. S mewakili bilangan bilik kecil. Okay, bilangan bilik kecil. Okay, kalau lari sikit tak apa ke? Kalau sikit tak apa. Jangan beza banyak sangatlah. Okay, tetapi biasanya graf ini takkan lari banyak. Okay, kalau semua ketaksamaan kamu adalah betul. Ya. Okay, keyword yang kedua. Y buah bilik besar. Y mewakili bilangan bilik besar. Okay, daripada ayat pertama, bilangan maksimum bilik kecil. Maksimum. Kalau maksimum, maksudnya itu adalah tahap yang paling tinggi. So, kita hanya boleh kurang atau sama dengan. Bilik kecil. Bilik kecil ialah X. Jadi, kita dapatlah ketaksamaan linear yang pertama. X kurang daripada atau sama dengan 7. Okay. Ayat yang kedua. Peruntukan yang disediakan untuk bayaran tempahan bilik adalah sebanyak 2,800. Okay. Ayat ini melibatkan duit bayaran tempahan. Jadi kita tengok semula. Untuk bilik kecil, bayaran tempahan adalah RM140. Untuk bilik besar pula, bayaran tempahan adalah RM200. Okey, peruntukan yang disediakan 2,800. Kita hanya ada 2,800 sahaja. Maksudnya kita hanya boleh belanja paling banyak 2,800. Kalau selebihnya, tak cukup lagi kan? So, maksudnya kita guna tanda kurang daripada atau sama dengan 2,800. Okey, untuk bilik kecil harganya 140. So kita taraf dengan bilangan bilik kecil 140X. Untuk bilik besar pula bayaran tempahan RM200. Kita taraf dengan bilangan Y. Bilik kecil tambah bilik besar. Inilah ketaksamaan linear yang kedua. 140X tambah 200Y kurang daripada atau sama dengan 2,800. Okey, yang ketiga. Bengkel itu melibatkan sekurang-kurangnya 280 orang murid. Okey, bilangan murid. Okey, bilangan murid. Maka kita tengok di sini. Bilik kecil boleh muat 40 orang murid. Bilik besar boleh muat 80 orang murid. Jadi 40 kita taraf dengan bilangan bilik kecil X. Dan 80 kita taraf dengan bilangan bilik besar Y. Okey, bilik kecil tambah bilik besar. Sekurang-kurangnya. Maksudnya lebih daripada atau sama dengan 280. Okay, keyword ini
adik-adik boleh rujuk balik jadual di awal tadilah. Okay, setiap keyword mewakili tanda yang tidak sama. Okay, ini untuk soalan A. Dan untuk soalan B pula, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 2 bilik pada kedua-dua paksi, lukis dan loret rantau yang memuaskan sistem kedeksamaan linear di A. Okay, soalan ini sudah bagi siap-siap. Skala 2 cm kepada 2 bilik. Okay, 2 cm kepada 2 bilik. Maksudnya, pada graf kita, setiap petak besar ini mewakili 2. So, kita guna sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Untuk kedua-dua paksi. Jadi, S mewakili bilik kecil, Y mewakili bilik besar. Okay, untuk nilai-nilai pada paksi S, paksi Y, tak semestinya sampai 10 sahaja. Boleh lebih. Okay, boleh lebih. Okay, jadi untuk garis yang pertama, S sama dengan 7. Ini adalah garis menegak. Okay, menegak. Okay, menegak dekat 7 sini. Okay, dekat 7. Dan bila kita lihat pada tandanya, ada sama dengan. Okay, ada sama dengan maksudnya garis padu. Okay, seterusnya. 140S tambah 200Y sama dengan 2,800. Bila kita tengok nombor-nombor di sini, sangat besar kan? Sampai beribu. Kalau nombornya sangat besar, kita boleh permudahkannya. Simplify, betul. Bahagi dengan 20. Maka kita dapat 7S tambah 10Y sama dengan 140. Okay, ada S, ada Y. Okay, ada S, ada Y. So, garis ini adalah garis condong. Jadi, kita bina jadual XY. Okay, di sini cikgu pilih sifar lah. Okay, cikgu pilih S. Okay, X sifar. Y 7. Okay, kenapa cikgu tak pilih Y sifar? Sebab kalau cikgu ganti Y dengan sifar. Okay, ganti dengan sifar. S yang kita dapat ialah 20. S yang kita dapat 20. Kalau 20, graf kita tidak muat. Okay, kita tengok balik. Graf kita tidak muat. Kalau saya nak sambung lagi, 20 tak cukup. Okay, sebab itulah cikgu pilih nilai yang lain. Okay, nilai di sini, adik-adik boleh pilih sendiri. Okay, pilih sendiri ya. Okay, kenapa bahagi 20? Sebab nombor-nombor di sini sangat besar kan? Sangat besar. Sedangkan graf kita guna sifir 2. Tak cukup itu. Okay, sebab itulah kita permudahkan. Okay, permudahkan dengan bahagi 20. Ya. Okey, jadi berdasarkan jadual, titik yang pertama adalah sifar 14. Okey, sifar 14. Titik yang kedua, 10, 7. Tandanya ada sama dengan. So, garis padu. Okey, garis padu. Okey, garis yang ketiga pula. Yang ni besar juga, 40, 80, 280. Jadi sama juga kita permudahkan dengan bahagi 40. Okay, bahagi 40. Maka kita dapat S tambah 2Y sama dengan 7. Okay, ada S, ada Y. Garis condong. So, kita bina jadual. Okay, di sini cikgu pilih S sifar, Y sifar. Okay, berdasarkan jadual, titik yang pertama adalah sifar 3.5. Okay, sifar 3.5. Okay, kalau sini 2, sini 4, maksudnya tengah-tengah ialah 3 kan? 3 dengan 4. 3.5 di antara. Okay, di antara. 3.5 itu dari mana? Adik cuba gantikan. Gantikan S ini dengan sifar. Ganti S dengan sifar.
Y berapa? Okay, kenapa bahagi 40? Sebab nombor-nombor di sini sangat besar. Kalau terlalu besar, kita dah dapat dan masukkan dalam graf. Bila besar, kemudian bandingkan. Sebab itulah kita permudahkan supaya senang kita buat. Okay, Okey, untuk garis ini, tandanya adalah kurang daripada atau sama dengan. Okay, sama dengan. So, garis padu. Okay, garis padu. Okay, tiga-tiga garis kita sudah lukis. Sekarang kita tengok rantaunya. Okay, rantaunya. Yang pertama, garis purple. Kurang daripada. Okay, kurang daripada maksudnya sebelah kiri. Okay, sebelah kiri, jadi cikgu tutup yang kanan. Okay, yang kedua, garis hijau, kurang daripada. Kurang maksudnya rantau bawah ini. Okay, bawah. Jadi cikgu tutup yang atas. Ketiga, garis warna pink, lebih daripada. Lebih maksudnya atas, rantau atas. Jadi cikgu tutup yang bawah. Okay, lepas tutup, kita nampaklah mana rantau yang perlu lorek. Ini dia. Okay. Okay, macam mana kita nak tahu bahagi dengan nombor apa? Okay, adik-adik boleh mula dengan nombor yang kecil dulu. Bahagi 2. Lepas bahagi 2, kalau boleh bahagi lagi, sambung lagi. Sampailah kamu tak boleh bahagi lagi. Okey, soalan C. Senaraikan mana-mana dua gabungan bilik yang mungkin ditempah untuk bengkel itu. Okey, mana-mana dua gabungan. Bilik kecil berapa, bilik besar berapa. So, kita rujuk pada rantau berlorek. Semua gabungan dalam rantau berlorek boleh diterima. Okey, asalkan di dalam rantau berlorek. Contoh, cikgu ambil titik di sini. Okay, kalau cikgu ambil titik di sini, maksudnya bilik kecil 5, bilik besar 4. 5 bilik kecil dan 4 bilik besar. Okay, soalan minta 2 kan? So, cikgu cari satu lagi. Okay, cikgu pilih yang sini. Poin ini menunjukkan 2 bilik kecil dan 10 bilik besar. 2 bilik kecil dan 10 bilik besar. Ini adalah 2 jawapan yang boleh diterima. Dan kita ada banyak-banyak lagi jawapan. Contoh. Okey, contoh. Contohnya di sini. Titik ini juga di dalam rantau kan? Maksudnya boleh diterima juga. So, ini maksudnya 6 bilik kecil dan 8 bilik besar. Ada banyak jawapan yang adik-adik boleh tulis. Okey, soalan cikgu. Bolehkah kita pilih titik di sini? Ke tidak? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, yang kata tak, kenapa? Kenapa tak boleh? Ada yang tak tahu. Okey, jawapannya boleh. Okey, kenapa? Sebab semua ketaksamaan linear ini, okay, semua ketaksamaan linear ini ada sama dengan. Semua garis padu kan? Semua garis padu maksudnya sama dengan. Kalau sama dengan, maksudnya pada garis itu juga boleh diterima.
termasuk juga. Okey, termasuk juga. Asalkan di dalam, okey, di dalam rantau ini. Okey, di sekeliling boleh, di dalam pun boleh. Okey, katakan sekarang garis hijau ini. Okey, cikgu buat anggapan. Katakan garis hijau ini putus-putus. Okey, katakan putus-putus. Kalau putus-putus, titik ini tidak boleh diterima. Putus-putus maksudnya tidak termasuk. Jadi titik ini tidak boleh diterima. Ya. Okey, soalan yang ketiga. Sebuah kilang mengeluarkan S unit produk P dan Y unit produk Q pada suatu hari tertentu. Pengeluaran dua jenis produk itu adalah tertakluk kepada syarat berikut. Okey, syarat yang pertama, jumlah produk yang dikeluarkan selebih-lebihnya 240 unit. Syarat yang kedua, bilangan produk P adalah tidak lebih daripada 2 kali bilangan produk Q. Berdasarkan maklumat yang diberi, tulis dua ketaksamaan linear. Okey, keywordnya, S adalah bilangan produk P. Y adalah bilangan produk Q. So, kita tengok syarat yang pertama. Jumlah. Okey, jumlah produk. Maksudnya P gabung dengan Q. So, X tambah Y. Selebih-lebihnya. Itu sudah sampai tahap yang paling tinggi. So, kita hanya boleh kurang atau sama dengan 240. Okey, inilah ketaksamaan yang pertama. Syarat yang kedua, bilangan produk P. P ialah X. Tidak lebih. Okay, tidak lebih maksudnya kurang daripada atau sama dengan 2 kali. Kali maksudnya darab. 2 darab produk Q. Q ialah Y. 2 darab Y. 2Y. Okay, S kurang daripada atau sama dengan 2Y. Tetapi, pada awal tadi, cikgu sudah bagi tahu kan, Y adalah watak utama kita. So, Y mesti di depan. Okay, Y mesti di depan. Maksudnya kita kena terbalikkan 2Y ke depan, X ke belakang. Bila kita terbalikkan, tanda ketaksamaan ini juga terbalik. So, yang jadi 2Y lebih daripada atau sama dengan X. Okay, ini wajib. Take note lah. Ini sangat penting. Okay, Y mesti di depan. Okay, soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 30 unit produk pada kedua-dua paksi, lukis dan loret rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di A. Okay, di sini sudah bagi skala 2 cm kepada 30 unit. Okay, maksudnya kita guna sifir 30. Okay, 30, 60, 90 dan seterusnya. Paksi S mewakili produk P, paksi Y mewakili produk Q. Okay, garis yang pertama. S tambah Y sama dengan 240. Ada S, ada Y. So, yang ini adalah garis condong. Jadi kita bina jadual SY. Okay, cikgu pilih sifar-sifar. Okay, cikgu pilih sifar-sifar. Boleh pilih skor nilai lainnya. Okay. Jadi titik yang pertama. Okay, titik yang pertama. Sifar 240. Titik kedua. 240 sifar. Okay, tandanya ada sama dengan. So, yang ini adalah garis padu. Okay, garis padu. Okay, soalan adik. Kalau dapat skor soalan ini, confirm lulus mat kah? Okay, soalan cikgu. Adakah adik hanya nak skor soalan ini sahaja? Tidak kan? Okay. Kalau adik dapat skor soalan ini, maksudnya minimum. Adik sudah ada 8 markah dalam tangan. Tetapi kita jangan harap satu soalan sahaja. Kita ada banyak-banyak lagi soalan lain.
Okey, adakah memang ada keluar? Okey, cikgu tak boleh jamin apa-apa. Cikgu hanya boleh bagi tahu. 4 tahun SPM yang lepas, setiap tahun ada topik ini. Ya, itu yang cikgu boleh bagi tahu. Ya. Okey, garis yang kedua. 2Y sama dengan X. Okey, ada Y, ada S. So, garis condong. Okey, di sini cikgu pilih sifar dengan 240. Jadi, titik yang pertama, dekat asalan sifar-sifar. Titik kedua, 240, 120. Okey, tanda ketersamaan ada sama dengan, so garis padu. Okey, dan seterusnya kita tengok mana rantaunya. Okey, untuk garis purple, kurang daripada, maksudnya rantau bawah. So, kita tutup yang atas. Garis yang kedua pula, lebih daripada. Lebih maksudnya rantau atas. So, kita tutup yang bawah. Inilah rantau berlorek. Okay, soalan C. Berdasarkan graf, bagi 132 unit produk P, tentukan bilangan maksimum produk Q. Okay, kita jawab soalan 1 dulu. 132 unit produk P. Tentukan bilangan maksimum produk Q. Jadi berdasarkan graf produk P 132. Okey. Okey, di sini kita boleh lihat 120, 150. Bezanya ialah 30. Antara 30 ini ada 10 petak kecil. Okey, bezanya 30. Dan kita ada 10 petak kecil. So, kalau kita bahagi, maksudnya satu petak kecil mewakili 3. Mewakili 3. Maksudnya, kalau sini 120, kita anjak satu petak ialah 123, 126, 129, 132. Petak yang keempat. Okay, petak yang keempat. So, kita buat satu garis sampai ke penghujung. Sebab soalannya tanya maksimum. Maksimum sampai ke hujung. Lepas tu, sambung ke paksi Y. Okay, sambung ke paksi Y. Okay, kalau sini 90, maksudnya petak yang pertama ini 93, 96, okay, 96, 99, 102, 105, 108. Okay, 108. Jadi bilangan maksimum produk Q adalah 108. Okay, soalan yang kedua pula. Hitung jumlah keuntungan minimum. Jika keuntungan bagi setiap unit produk P dan produk Q masing-masing ialah RM45 dan RM40. Okay, minimum. Jadi daripada graf yang sama, masih lagi produk P 132, tetapi sekarang kita nak cari yang minimum. So kita sampai first point sahaja. Okay. Kita sampai first point sini. Kalau sudah sampai rantau, berhenti. Jangan masuk lagi. Inilah minimum. Okay, lepas tu kita buat garis ke sebelah paksi Y. Maka bilangan minimum produk Q adalah 66. Okay, lepas tu kita kira jumlah keuntungan. 132 produk P taraf dengan keuntungannya. Dan 66 produk Q darab dengan keuntungannya. Maka jumlah keuntungan minimum adalah RM8,580. Okay, in between. Okay, tidak. 132 ini cun-cun pada petak yang keempat. Okay, cun-cun pada petak yang keempat. Tapi kalau beza sikit, lari sikit,
Tak apalah. Jangan beza sangat. Ya. Okey. Lepas kita tengok banyak soalan ini, mungkin ada yang tanya, kenapa kita nak belajar topik ini ya? Apa gunanya? Apa fungsinya? Cikgu bagi contoh lah. Okay. Contohnya SPM Matematik. Kita ada kertas 1, 40 markah. Kita ada kertas 2, 100 markah. So, jumlahnya 140. Dan ini adalah grade. Okay, setiap grade ada jumlah markahnya. Katakan, sasaran adik adalah untuk mendapat grade A-. Nah, kalau nak A-, markah sekurang-kurangnya 70 markah. Untuk dapat 70 markah, sekurang-kurangnya adik kena dapat 98 markah daripada 140. Nah, macam mana dapat 98 markah ini? Adik kena agih sendirilah. Kertas 1 berapa saya nak skor. Kertas 2 berapa saya nak skor. Jadi di sinilah kita boleh mengaplikasikan ketaksamaan linear. Sekurang-kurangnya 98 markah. Sekurang-kurangnya, contoh 30 markah. Sekurang-kurangnya 68 markah. Kalau adik ada rancangan sendiri, maka adik tahulah macam mana untuk mencapaikannya. Okey? Okey, grade yang cikgu tunjuk ini adalah grade yang kita guna di sekolah lah. Untuk SPM sebenar, cikgu tak tahu lah. Okey, ada yang tanya tentang macam mana kira petak tadi kan? Cikgu ambil contoh. Okey, antara 120 dengan 150, bezanya 30. Okey, bezanya 30. Dan di antara dua nombor ini, kita ada 10 petak kecil. Okey, 10 petak kecil. Ini lepas kita bahagi, kita akan dapat 3. 3 ini bermaksud setiap petak kecil ini adalah 3. Okey, adalah 3. Katakan, sini 120. Bila kita anjak satu petak kecil, kita tambah 3. So, 123, 126 dan seterusnya. Okey. Okey, Q&A question. Ada apa-apa soalan tentang topik ini? Cikgu Ngu, kita buka 3 minit untuk Q&A. Okey, boleh? Kalau adik-adik ada apa-apa soalan tentang topik ini, boleh type dekat Q&A sini. Adik Nurul Jana, soalan kamu tentang yang petak tadi kah? Ya, betul. Bahagi. Sebab 30 itu, kita nak bahagi kepada 10 petak. Okey, kita Q&A tentang topik ini dulu. Nilai minimum dan nilai maksimum tapi dari tengah graf. Okey.
Ini adalah berkaitan dengan fungsi kuadratik kan? Sekarang faham tapi waktu exam nanti lupa. Okey, itulah sebabnya kita kena sentiasa buat latihan dan ulang kaji. Nah, matematik ini kita tak boleh escape daripada latihan. Memang kena buat. Okey. Okey, ada soalan di sini ya. Kenapa 140S tambah 200Y sama dengan 2800? Okey, kita tengok balik soalan tadi. Mana dia? Okey, di sini. Okey, kalau kita baca ayat ini, peruntukan yang disediakan untuk bayaran tempahan bilik adalah sebanyak 2,800. Okay, bayaran tempahan. Untuk bilik kecil, bayaran tempahan RM140. Untuk bilik besar, bayaran tempahan RM200. Okay, so 140 kita taraf dengan bilangan bilik kecil X. Dan RM200 kita taraf dengan bilangan bilik besar Y. Okay, bila kita tempah, mestilah kita tempah sekaligus kan? So, kita tambah. Okay, peruntukan yang diberi adalah 2,800. Maksudnya dekat tangan kita hanya ada 2,800. Boleh tak kita belanja lebih? Tak boleh kan? Maksimum 2,800 sahaja. So, kita guna tanda kurang daripada atau sama dengan. Okay, sekejap. Kurang daripada atau sama dengan 2,800. Kalau lupa bentuk graf, graf kita hanya 3 jenis sahaja untuk garis lurus. Menegak, melintang, dan condong. Semua graf mesti start dari tepi kah? Tak semesti. Ikut titik yang adik cari. Oh, okey. Saya faham sudah. Okey, kalau kita tengok graf, semua mula dari tepi kan? Ya, tepi. Kenapa mula dari tepi? Kalau kita tak mula dari tepi, kita mula dari sini. Maksudnya sini berlubang kan? Kalau berlubang, macam mana kita tahu rantaunya? Sebanyak dengan maksimum bukan maksud yang sama. Okay, kenapa tadi kita guna maksimum? Okay, seperti yang cikgu bagi tahu tadi, duit yang kita ada hanya 2,800 sahaja. Kalau belanja lebih, macam mana? Nak cari duit dari mana? So, kalau kamu ialah orang yang bertanggungjawab untuk menempah bilik, mestilah kamu kena berfikir, macam mana saya nak belanja duit saya supaya duit saya cukup. So, 2,800 itu kamu boleh belanja cun-cun ataupun kamu belanja kurang daripada.
Tak boleh lebih. Kalau lebih, kamu kena keluar duit dari poket sendiri. Okay? Okay, untuk soalan modern maths, cikgu tak galakkan kamu guna cara add maths lah. Tidak galakkan, tetapi ada yang boleh diterima. Saya rasa sudah lebih 3 minit kan? Ya, cikgu. Dah lebih 3 minit sudah. Okay. So, ada apa-apa soalan mungkin boleh tanya cikgu-cikgu di sekolah lah. Okay, thank you for joining tonight. Okey, terima kasih kepada Cikgu Ngu atas perkongsian yang cukup menilai sebentar tadi. Sesi yang bertajuk Linear Inequalities in Two Variable ini pastinya telah membuka minda dan memberi inspirasi kepada semua calon SPM untuk lebih bersedia dan yakin dalam menghadapi peperiksaan nanti. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah mengemukakan soalan-soalan yang sangat bernas sepanjang sesi soal jawab kita tadi. Diharap segala ilmu, teknik dan strategi yang dikongsikan malam ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam persediaan menjelang SPM. Sekali lagi, setinggi-tinggi penghargaan kepada Pertubuhan Aspirasi Guru Sarawak PAGS dan Majlis Guru Cemerlang Sarawak atas penganjuran program ini serta sokongan padu terhadap Sarawak Education Enhancement Program SEEP yang menjadi pemangkin usaha memperkasa pendidikan anak-anak Sarawak. Akhir kata bagi pihak penganjur dan seluruh pasukan teknikal, saya mohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang sesi berlangsung. Semoga kita dipertemukan lagi dalam sesi perkongsian yang lain pada masa akan datang. Sekian, terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Terima Semua. kasih, Cikgu Farid. Sama-sama. Okay, cikgu doakan all the best.